Telefilem berjudul Saling Tak Terlihat telah pun mula ditayangkan pada 6 November 2025 di platform penstriman UTD yang boleh dilanggan. Skrip oleh Mar Muhammad, arahan Izwan Mohtra, terbitan Usanita Entertainment Sendirian Berhad, dibarisi pelakon handalan seperti Remy Ishak sebagai Gazwan, Nora Danis sebagai Safira, Fatah Amin sebagai Isma, Alicia Amin sebagai Sofenya, Umi Aida sebagai Tokti, Aliza Syadan sebagai Puan Suraya, Raja Azmi sebagai Safiah. Telefilem ini mengisahkan Gaz, seorang chef yang hilang semangat selepas pemergian ibunya, Chef Safiah yang terkenal dalam dunia kulinari. Mencari ketenangan, Gaz membawa diri ke Auckland bersama adik dan rakan sekerjanya. Di sana dia bertemu seorang gadis buta, Safira. Safira menjadi sumber inspirasi dan cinta mula berputik. Namun cinta itu mendapat halangan sehingga menyebabkan mereka berpisah. Adakah cinta mereka akan terpadam atau kembali mekar? Jangan lupa menonton telefilem Saling Tak Terlihat.